Zara terjun dari aras 2. Banyak darah dia dekat lantai aras paling bawah. Kata seorang saksi memberitahu Mahkamah Coroner hari ini mengenai apa yang didengarnya daripada rakan sebilik pada awal pagi 16 Julai yang lalu. Inkuas Zara Khairina Mahathir. Saksi kata Zara terjun dari tingkat 2. Perkongsian dari seorang aktivis di live TikTok. Dalam inkuas kematian Allahyarhamah Zara Khairina Mahathir, muncul satu kenyataan mengejutkan. Seorang saksi kanak-kanak mendakwa dia mendengar sendiri rakannya berkata Zara terjun dari tingkat 2. Tapi, siapa saksi itu? Dan adakah kenyataan ini benar-benar boleh dipercayai? Hari ini, kita teliti semula hujah aktivis yang mengulas panjang tentang keterangan tersebut dan persoalan besar yang timbul daripadanya. 1. Latar inkuas. Inkuas ini dijalankan bagi menyiasat punca kematian pelajar Zara Khairina Mahathir yang ditemui tidak sedarkan diri pada 16 Julai 2025 di kawasan bawah bangunan asrama. Polis sebelum ini menyatakan tiada saksi mata yang melihat kejadian sebenar. Namun keterangan saksi kanak-kanak ke-20 ini tiba-tiba menimbulkan tanda tanya baru. Katanya dia mendengar rakannya berkata Zara terjun dari tingkat 2. Segmen 2, apa yang didengar saksi. Menurut keterangan, saksi kanak-kanak ke-20 berkata dia baru bangun tidur sekitar jam 4 suku pagi. Ketika itu, rakannya berbisik kepadanya. Zara terjun dari aras 2, banyak darah dekat bawah. Saksi mengaku dia tidak percaya. Tapi, bila dia jenguk ke bawah dari koridor, dia nampak kesan darah di tepi longkang. Dalam fikirannya, dia bertanya-tanya, betulkah dari aras 2 atau mungkin dari aras 3? Kalau dia nampak darah, dari mana Zara jatuh sebenarnya? Tingkat 2 ke tingkat 3? Segmen 3, hujah aktivis. Dalam sesi live TikTok itu, aktivis ini meneliti baris demi baris keterangan saksi. Katanya, kalau benar saksi mendengar rakannya kata Zara terjun dari tingkat 2, persoalan penting ialah siapa rakan itu? Adakah dia benar-benar nampak dengan mata sendiri? Atau sekadar mendengar daripada orang lain? Kalau dia tak nampak sendiri, macam mana dia boleh cakap Zara terjun dari tingkat 2? Itu kenyataan